Yang kedua pula, waqaf jaiz. Ada 6 tempat. Baik waqaf padanya tapi tidak baik ibtidak dan kalimah selepasnya kerana masih berhubung segi lafaz. Maksudnya boleh berhenti tapi jangan terus sambung. Yang macam alhamdulillah, boleh berhenti tak? Boleh. Tapi rabbil alamin tu salah tak? Itu tidak menepati ibtidaknya. Berhenti alhamdulillah boleh, tapi ulang balik. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Dia kat situ adalah waqaf jaiz. Baik waqaf padanya tapi tak baik ibtidak selepasnya. Tapi kalau ikut bacaan Nabi SAW, kita rujuk pada yang paling besar lah. Nabi SAW dia boleh bermula dengan selepas. Sebab Ar-Rahmani itu kan bagi bawah. Kita baca kan. Patutnya bawah tidak sesuai ibtidak padanya. Tapi dalam bacaan Nabi tidak timbul masalah lah. Tapi segi martabat waqaf tu disebut sebagai waqaf jaiz. Boleh berhenti. Boleh berhenti ya. Baik, tapi eloknya boleh sambung. Ikut bacaan Nabi kita berhenti dan kita mula dengan Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti pada Rahim. Kemudian Iyyaka na'bud. Berhenti pada Iyyaka na'bud. Kalau berhenti tu boleh. Nak baca ulang balik. Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Kemudian Ihdinas siratal mustaqim. Dikira waqaf jaiz. Ingat tuan-tuan, kenapa dia jadi waqaf jaiz? Kerana tadi dah ada waqaf tam. Yang pertama waqaf tam tadi, dia tak berhenti pada Rabbil Alamin. Dia tak berhenti pada Ar-Rahmanir Rahim. Dia sambung terus sebab tarafnya waqaf jaiz. Itu jadi berlaku itu keadaan dia. Macam ihdinas siratal mustaqim. Waqaf tam tak berhenti kat situ. Dia sambung ihdinas siratal mustaqim masiratal ladzi. Betul? Dua ayat diteruskan kan? Itu dia termasuk dalam waqaf jaiz. Baik. Siratal ladzina an'amta alaihim. Pada an'amta alaihim pertama juga adalah waqaf jaiz. Tengok perhatian tu. Waqaf pada alhamdulillahi rabbil alamin dan ar-rahmanir rahim serta ihdinas siratal mustaqim adalah harus, dan ibtidak dengan kalimah ayat selepasnya juga harus kerana waqaf tersebut berlaku pada ra'su ayat. Itu alasan dia. Sebab dia berlaku pada kepala ayat, maka boleh bermula dengan kalimah selepasnya. Adapun iyyaka na'bud siratal ladzina an'amta alaihim dengan alhamdulillah, dia berhenti di pertengahan ayat. Maka nak mula balik dia kena ulang balik dan sambung. Jadi bila ada ini maknanya tidaklah bercanggah dengan apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna dia tak boleh, dia tetap meraihkan ra'su ayah tu sebab Nabi meraihkan ra'su ayah. Nabi baca setiap kepala ayat, Nabi akan waqaf, Nabi akan sambung bacaan yang seterusnya. Waqaf pada siratal ladzina an'amta alaihim adalah harus. Demikian juga ibtidak kalimah selepasnya. Waqaf padanya adalah waqaf hasan di sisi Imam Abu Amru Ad-Dani. Jadi an'amta alaihim boleh kita nak ulang belakang dan sambung, dan boleh juga kita terus sambung. Sebab ada pandangan ulama yang lain mengatakan boleh kita bermula dengan ghairil maghdubi alaihim. Tapi ada juga ulama yang jenis yang agak strict sikit, dia kata tak boleh. Waqaf pun dia kata kurang sesuai. Elok sambung terus kalau mampu. Ada kata nak waqaf juga boleh, mesti an'amta alaihim tu. Lepas tu ulang balik an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Sebab dia kata tu waqaf jaiz.